Hanya engkau ku mencari cinta tulus dan abadi. Ku keliru dalam perjalananku. Tiba masanya hanyalah kau ku memberi ketenangan jiwa ini. Ku mengharapkan hatiku dapatkan kembali kepadamu. Terima. Salam ni. Ya, sayang. Betul ke nak hantar Timah pergi kerja? Yelah, sekali-sekala saya nak jalan-jalan dengan Timah pula. Mana dia? Betul Timah. Kejap. Betul-betul lupa. Timah lupa betul lain. Saya, Mi. Terima kasih, Abang. Terima kasih. Awak tak kerja ke hari ni? Tak. Saya minta Abah cuti sehari. Kenapa awak berkerut dahi? Ada orang nak busukkan nama saya online. Busukkan macam mana? Ni. Siapa yang dengki sangat buat benda macam gini? Siapa-siapa pun boleh buat benda macam ni. Lagi-lagi social media. Habis tu awak nak buat apa? Biar je lah. Lagi kita layan, lagi menjadi-jadi nanti. Teruk ni awak kena kecam. Awak betul-betul nak kena defend yourself. This is slander tau. Alah, tak payahlah. Netizens, biasalah. Saja cari pasal. Tunggu saya punya reaction. Jadi, buat apa nak react? Sayang, ganjaran sabar tu indah tau. Sayang juga awak kat saya. Itulah yang tadi yang Mak cakap tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Tengok ni. Ini kan cantik ni. Ni Bik, barang yang Bibik pesan tadi. Kenapa ni, Bik? Ma'am, saya... Ibu marah Bibik lagi. Habis tu kenapa? Saya nggak tahu bagaimana mau bilang, ma'am. Apa dia? Mereka tadi itu sudah ngobrol, mau jumpa, mau masuk Minang. Saya risau, Bu. Tolonglah tengok-tengokkan ya. Sampai pun. Okey, Timah jaga diri baik-baik, okey? Jaga, Abah. Terima kasih kerja dulu. Okey, nah. Jangan lupa ni. Okey, Bye. 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 Buta. Tak. Habis kenapa langgar? Telefon. Sorry. Timah okey? Ami, ada Maya, Nawa. Umi Timah memang hebat. Dah, Timah teruskan kerja. Abang pun nak pergi kerja. Okey?
Bye. Mana Awak nak makan apa? Apa pun boleh. Dayan, Dija, mari makan sekali. Mari. Rezeki jangan ditolak. Papa masih tak sihat ke? Okey. Mama Lin sediakan semua ni ke? Sejak Hadijah tinggal kat sini, ada nampak Mama Lina masak? Alah, Dija apa bukannya tahu masak, Pa? Tak tahu masak. Tapi hantaran RM80,000. Pa, kemarin Papa pergi doktor cakap apa? Alah, Papa ni dah tua. Kalau sakit sikit-sikit tu biasalah. Ini, Dija dengan Dayan dah plan untuk honeymoon kat mana? Duit tu cukup tak? Sorry, saya lupa nak bilang awak. Papa hadiahkan kita duit untuk pergi honeymoon. Untunglah badan. Duit turun dari langit macam hujan kan Khadijah? Alah, bukan banyak sangat. Cukuplah untuk pusing-pusing kat Eropah tu. You apa kurang, waktu honeymoon kita. I ajak you pusing-pusing jalan-jalan satu dunia. Darling, ini masa diorang lah. Terima kasih, Pak. Nanti saya dengan Khadijah cari masa untuk plan honeymoon kita. Janganlah lama sangat. Kita tak tahu kita ada berapa banyak masa lagi. Selagi kita sihat, sebab itulah kita kena jujur kan? Boleh tak? Jangan sindir-sindir isteri saya. Baik. Dia ni makan cili ke tiba-tiba rasa pedas? Dayan, it's okay. Dayan, Mama Lina tak bermaksud nak sindir-sindir. Bukan. Papa, Dayan tahu dia ni isteri Papa. Tapi benda yang salah kena betulkan apa? Lina ni dari mula Khadijah duduk rumah ni asyik sindir, cari kesalahan. Sampai bila, Pak? Dayan, Mama Lina tak bermaksud demikian. Percayalah. Dia tak bersalah pun dengan Hadijah. Dah. Mari kita makan. Dah. Sayang, mari kita makan luar. Lina, lain kali, you jangan cakap pasal sakit I. I tahu macam mana nak handle tu semua. Anak dengan bapak sama je. Angin. I tak nak nanti bila you dah sakit teruk, barulah you nak minta tolong dan simpati Dayan. I tak perlukan simpati dia lah. But you need his help. Siapa nak tolong you nanti? Kalau you dah sakit, terlentang, tak boleh bergerak. So, bila tarikh nikahnya, sampai hati you, Im. Takkanlah I nak buat sebelum macam itu sekali. You tahulah, Mak. Kalau you dah tahu mak you macam tu, buat apa? Buat apa you layan? Sebab dia yang lahirkan I. Ya, sebab dia mengandungkan you, dia besarkan you, sebab tu you kena ikut je. Semua cakap dia, kan? Sampai you kecewakan hati isteri you pun tak apa, kan? Kalau gitu, kenapa you tak protes je bila Mak sebut pasal ni? Sebab I tak sangkalah yang you akan layankan angan-angan mak you tu. Sebab I ingat suami I ni man enough tu mengaku Tapi ini semua bukan kehendak I, kan? yang you ikutkan.
Mak tak letak tau pisau kat leher untuk kenal dengan calon isteri baru. I tak pernah pun bantah cakap Mak. Suami I ni memang anak misali. Syah, jangan macam inilah. Nanti Mak dengar. You takut mak apa? You takut mak dengar yang I marah sebab dia nak menantu baru untuk you? Anak menantu yang subur. Sayang. Sudahlah, sayang. Apa sayang? Mak tahu tak? Dapat menantu baru bukan jalan penyelesaiannya. Antara you dengan I. Siapa sebenarnya yang bermasalah? Kualiti sperma Imran kurang memuaskan. Tak banyak yang boleh kami buat. Pembedahan pun tak akan membantu. Tapi saya tak ada masalah kan, doktor? Report awak semuanya okey. In this case, kalau buat IVF, boleh bantu kita dapat anak. We can explore all possibilities. Dan saya akan cuba tolong awak berdua sebaik yang mungkin. Imran, you are such a lucky man yang mempunyai isteri yang tidak pernah putus asa. Dan kita akan terus berusaha sampai kita percaya. Ji, Haji Musa. Ji, daripada dulu lagi saya dah cakap dengan Haji. Tapi Haji tak nak dengar cakap saya juga. Sekarang dah jadi macam gini, siapa yang malu? Nama siapa yang busuk? Haji kena seks si Dayan tu sekarang juga. Apa ni Zaki? Apa yang awak cakap ni? Tak ada pucuk pangkal awak sebut pasal ni semua. Apa ni? Kenapa ni? Ya. Kenapa Haji tanya Nah, Haji tengok sini dah. Tengok. Macam mana sekarang? Puas? Ni tempat Syam kerja. Busy Alhamdulillah. Macam. Apa khabar? Baik, khabar. At last aku dapat jumpa juga permaisuri kau. Saya dah kenal dia ni dah lama dah. Sejak zaman remaja dulu. Tengok dia sekarang, saya kagum dengan perjalanan hidup dia. Tapi Khatijah untung dapat dia jadi suami. Tapi dulu dia pengen nakal Alamak. Kau janganlah nak buka aib aku. Aduh. Kau malu-malu pula dah kahwin apa. Tapi jat-jat dia ni tak pernah pandang perempuan Tiba-tiba dia call, dia cakap dia nak kahwin dengan Khatijah lega hati. Mestilah. Mata dan hati saya hanya pada awak. Dari kecil lagi. Kira kan kau pun Romeo juga Adalah. Dah lah. Kita lapar ni. Apa best kat sini? Korang makan apa? Menu? Tak ada? Menu ada. Tapi aku kasih korang best seller. Okey. Korang Boleh. kejap Boleh. Aisyah dari mana ni? Boleh Aisyah tidur sini malam ni, Umi? Sedap. Apa? Makan. Jadi awak dengan Syam kenal bila? Bila saya hilang arah dulu. Lama tu? Ya. Hisham lah satu-satunya yang betul-betul kenal saya. Faham saya dan dia tahu apa yang saya perlu. Tapi sekarang ni orang tu adalah awak. Hei! Kau jangan nak kurang hajar kat sini tau.
Dayan tu tak pernah nak step baik. Dia memang baik pasal dia, aku masih diri. Tegak, kau faham tak? Semua yang tersebar pasal Dayan di social media ni takkan tipu. Dayan pakai duit derma untuk tanggung lifestyle dia lah. Dayan ni penipu. Dayan scammer. Kau ikut sedap mulut kau je tuduh orang bukan-bukan tanpa bukti. Ha? Dah Syam, sabar Syam. Jangan layan dia Syam. Tak ada Yan. Kau boleh duduk diam orang tuduh kau macam ni. Dia diam sebab ni semua betul lah tu. Dasar Ustaz Instant. Kau pek mulut. Dah Syam. Khadijah, mari kita balik. Syam, aku balik dulu Sorry aku. Tak apa. Assalamualaikum. Salam. Itulah. Isi 80,000 Ustaz tu. Tak ada special mana pun. Biasa-biasa je. Saya dah nampak betulnya kata-kata awak. Saya kena bersihkan nama saya. Kalau tak, ramai orang yang saya sayang kena terbiasa. Mari. Aisyah, lari dari masalah bukan penyelesaiannya. Aisyah cuma tempat seorang isteri di sisi suami, Aisyah. Seorang isteri kena terus taat dan setia dengan suami. Selagi suami tak buat benda yang boleh merosakkan rumah tangga dan tak suruh kita buat benda yang salah di sisi agama, kita tak boleh derhaka, Aisyah. Aisyah tahu, Umi. Sabar, okey sayang? Rumah tangga ni tempat kita kumpul pahala, Aisyah. Jadi kita janganlah cepat beralah bila dijentik sikit. Aisyah kena kuat lawan dan tolak semua bisikan syaitan tu. Apa masalah sekalipun, mesti ada penyelesaiannya. Bila Aisyah dah tenang sikit, Aisyah balik dan bincang baik-baik dengan Imran. Okey, sayang? Awak nak solat sekali dengan saya? Saya nak sangat jadi imam awak. Pedih di hati, kebimbanganku terasa seperti duniaku hancur bila ku sedari niatnya bukan apa yang ku fikir. Awak memang bidadari syurga. Hanya engkau ku mencari cinta tulus dan abadi. Ku keliru dalam perjalananku, tiba masanya. Im. Ha? Im dengar sini. Aisyah tu kalau tak nak bermadu, Im tinggalkan dia aja. Tak ada rugi apa-apa pun. Mak. Im pilih Aisyah. Ternyata pilihan Im salah.
Kali ni biar mak yang buat pilihan. Pilihan mak tak pernah salah. Ni, Im nak keluar dating ni kan? Im jangan pula bercerita pasal Aisyah. Ini untuk masa depan Im dengan dia. Jangan malukan mak tahu Ya, Mak. Pergi dulu, Mak. Baik-baik. Ya, Mak. Semua dakwaan yang dilontarkan pada saya adalah fitnah semata-mata. Saya dan isteri saya ingin tekankan bahawa kami tak akan teragak-agak untuk ambil tindakan undang-undang kepada si penyebar fitnah. Tapi kalau boleh, kita tak nak sampai ke tahap itulah. Tapi isu ni bukan saja menjejas saya, tetapi juga orang yang saya sayang. Dan kepada semua follower saya mohon jangan mudah percaya dengan tuduhan ataupun berita palsu yang awak dengar. Saya tak pernah menyalahgunakan duit sumbangan ataupun duit derma yang diamanahkan pada saya. Dan saya juga tak pernah menggunakan pengaruh saya untuk meraih keuntungan peribadi. Dan hantaran yang saya beri kepada isteri saya sempena perkahwinan kami adalah hadiah untuk dia, bidadari syurga saya. Ia bukan sebuah topik yang sepatutnya diperbual ataupun diperdebatkan ramai. Ini soal peribadi, tanda kasih dan penghargaan saya untuk isteri saya. Oh, kau dah pandai blok aku sekarang. Mana you, Ash? Malam ni turn you open table kat club tau. Takkan cabut lagi. Come on, baby. Jangan malukan I depan kawan-kawan kita macam ni. Papa! Boleh bangun, Pa? Tak apa. Papa okey je. Dija panggil Dayan dulu, Tak mau. Biarkan. Jangan kacau dia. Apa jadi ni, Pa? Tak tahulah, Papa tersindung. Terus Papa jatuh. Tapi Papa okeylah. Mama Lin mana? Mama biasalah keluar dengan kawan dia. It's okay. Dija. Dija. Dija boleh tolong Papa? Untuk? Pujuk Dayan. Pujuk untuk apa, Pa? Berbaik dengan Papa. Papa malulah minta Dija tolong Papa macam ni. Tapi Papa tak tahu apa nak buat lagi. Dija akan cuba, okey, Pa? Terima kasih, Dija. Dija hantar Papa balik bilik dulu, Okeylah, tak apa. Kita bangun, Papa sebenarnya boleh buat sendiri. Tak apa, come. Pelan-pelan. Dah. Hati-hati tu. Okey. Hai. Tunggu jap. Dayan. Haji Musa tengah tunggu keputusan awak. Ustaz Dayan, awak tak boleh action blur tau. Macam tak ada apa-apa yang jadi. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Waalaikumsalam. Welcome back Alia. Ustaz. Awak punya cuti bersalin belum habis kan? Belum. Itulah Cik Musa minta tolong. Dan nak hujung tahun ni banyak akaun nak kena tutup, audit lagi. Ni pun Alia masuk half day je. Usually work from home je lah, Ustaz. Terima kasih Alia. Sama. Assalamualaikum. Jadi saya dah revise ikut arahan tuan. Awak tengok semua okey?
Darling, Okey. you sign apa tu? You ubah lagi? Bagi sini, I tengok. Maaf Puan, tak boleh. Darling, you tak boleh tengok. Nanti tunggulah sampai... Sampai bila? Okey, maaf Tuan Yaya, saya minta diri dulu ya. Okey, terima kasih. Darling, I'm sorry, okay? I sebenarnya... Okey. I faham. Okey. Saya faham apa yang Ustaz Zaki cakap tu. Tapi macam mana yang saya dah terangkan, dakwaan tu semua fitnah. Kita boleh bincang baik-baik pasal ni, Zaki. Haji, ini pasal soal nama baik Rumah Hidayah ni. Haji nak ke orang kat luar sana ingat kita simpan scammer, simpan penipu, jadi staff kat sini? Tapi saya tak scam sesiapa, Ustaz. Selama ni, semua duit sumbangan masuk terus ke akaun Rumah Hidayah. 1 sen pun tak masuk dalam kocek saya. Dan saya ikhlas guna pengaruh saya untuk bantu Rumah Hidayah. Jadi sekarang ni apa? Ustaz okeylah. Bangkitlah semua apa yang Ustaz dah buat. Itu. Bukan, Ustaz. Tapi tuduhan Ustaz ni dah agak melampau. Betul cakap Dayan tu. Ji, saya tahulah Ji. Dayan ni menantu awak. Tapi Haji, awak tak sayang ke Rumah Hidayah ni? Sebab kita sayangkan Rumah Hidayah lah kita ada kat sini, Ustaz. Dan hubungan saya dengan Haji Musa tak ada kena-mengena dengan isu ni. Abah, senang macam ni. Apa kata kita suruh Alia cek semua duit yang keluar masuk akaun Rumah Hidayah. Kalau perlu, kita buat audit. Bagus. Dan saya akan pastikan semua dana orang ramai tak terkesan dengan isu ni. Ustaz tak ada dulu. Rumah ni pun tetap dapat sumbangan lah. Tapi sekarang dana kita lebih sihat, Zaki. Awak tak boleh nafikan usaha Dayan selama ni. Haji, saya rasakan mata Haji ni dah kabur dengan duit, populariti, glamour. Sampai Haji ni tak nampak lagi jalan yang lurus. Ustaz, kita tak boleh percaya apa yang kita nampak dan baca di sosial media. Dan Ustaz, sebagai orang yang tak percaya akan pengaruh sosial media, sepatutnya lebih arif pasal benda tu. Saya, sebagai timbalan pengarah di sini, dah ambil keputusan. Khidmat awak tak diperlukan lagi. Zaki. Tak apa-apa. Dayan tak perlu kerja kat sini untuk teruskan bantu Rumah Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cerai? Fair kan? You dengan I tahu kalau you kahwin lagi pun belum tentu mak dapat cucu. So since you nak terus ikut je cakap mak you, I think this is the best for us. Apa? Ni yang Umi ajar you buat bila you jumpa Umi hari tu? You jangan babitkan Umi dalam hal kita. Just because mak you selalu masuk campur dalam hal rumah tangga kita, you jangan ingat Umi I pun sama. Syah, I masih sayangkan you. I tak nak kita cerai. Imran. Takkan sampai nak beristeri dua. Sebagai isteri, I kena terus taat dan setia dengan you. Selagi you tak suruh I buat benda yang bercanggah di sisi agama. Dan you
You tak boleh buat benda yang boleh merosakkan rumah tangga kita. Tapi you... Please lah, please. I tak nak isteri baru. Tapi you takut nak berterus terang dengan mak kan? Okey, I janji I akan berbual dengan mak. Just jangan tinggalkan I, please. Please lah. Hello. Okay. Yeah. Here. It's okay. Thank you. You dah pandai block I sekarang You kenapa ni? You tak boleh buang I suka-suka kan? You are my baby. Diamlah Ash. Nanti orang lain dengar. Oh, you tak nak orang lain tahu? You tak nak rahsia you terbongkar? Rahsia kita. You did this to me. You yang letak I dalam dunia ni, Ash. It's for our future kan? Sebab I sayangkan you. You paksa I bina masa depan pura-pura dengan lelaki lain. Macam gitu you tunjuk you sayang dekat I. Kau ni siapa Mana kau dah simpan kat aku Cat you masih ada lagi, Ash. Cuma sekarang ni, dia dah lebih bijak. Dia dah nampak, dia dah rasa, dia dah tahu. Dia tak bodoh lagi macam dulu. Cat, I tak tahu apa yang rasuk you, but you and I, we are in this together, Cat. We need each other. And now, I need the money. You tak boleh tinggalkan I with no fun like this. Fun apa? You ingat I ni bank? Cat, please. Please, Cat. I tak ada duit lah. Cat, anak you tu. Anak dalam perut you tu. You tahu apa yang nak buat kan? Untuk tutup mulut I. Tunggu sini. Ni je yang I ada. You can get more, right? Kalau Dayan kasih pun, I punya. Oh, dah pandai berkira sekarang, What's his is yours, and what's yours is ours. Okay? Tapi Dayan tu menantu abang. Dan Zaki pula orang kanan saya. Dah lama dia dengan saya. Semua yang tersebar tentang Dayan tu bukan serius sangat pun. Sampai abang nak kena buang dia. Kalau orang tahu yang rumah Hidayah tu buang Ustaz Dayan sebab laman Facebook. Yang tak tahu asal-usul pemiliknya. Orang akan panggil abang tak berpendirian tau. Abang dulu ni tegas kalau buat keputusan. Dan orang selalu salah anggap akan ketegasan saya, Rukiah. Anak-anak pun jauhkan diri dari saya. Sebab tegas abang dulu tak kena dengan tempat. Tapi sekarang ni, saya rasa abang patut bertegas dengan Zaki. Keputusan ni bukan sesuatu yang dia boleh buat sendiri. Biarlah. Nanti saya akan berbual dengan Zaki, ya. Dija tahu? Entah. Mungkin Dayan dah kasih tahu. Tapi kalau boleh, saya tak nak dia tahu dululah. Dija? Dah call? Oh, okey. Ya. Okey, nanti Dija bilang Umi macam mana, okey? Yalah, kalau dengan Umi, kakak tak nak cakap. Mungkin dengan Dija, dia akan kongsi. Yalah, okey. Kirim salam Dayan. Waalaikumsalam.
Dija tahu? Dia tak cakap apa-apa pun. Saya suruh Dija call Aisyah. Tanya khabar. Bisa pula saya tengok Aisyah tu, bang. Aisyah tu kan memang macam tu dari dulu. Suka simpan aja sendiri. Senyum, sabar aja dia. Macam awak lah. Khadijah pula lantang dan tegas. Fatimah pun, saya bangga dengan dia. Berani, manja, tapi tegas. Macam-macam ragam anak kita ke, bang? Terima kasih, Rokiah. Besarkan anak-anak kita dengan baik. Papa, Dayan ni jarang ceritakan kisah waktu dia kecil-kecil. Bukan tak nak cerita. Kan awak tahu macam mana saya dulu. Alah, masa awak kecil mana saya tahu. Macam mana Dayan, Pak, bila dia kecil? Dayan ni, waktu kecil-kecil dulu, kuat menangis. Kuat mengamuk. Arwah mama dia selalu cakap, kalau budak ni besar, dia dah boleh jadi penyanyi. Kecil-kecil dia dah train nak melalak. Okeylah, sekarang dia dah jadi pensyarah online, lebih kurang lah tu. Gunakan suara juga kan? Pandai isteri saya ni. Isteri Dayan memanglah pandai. Pandai bawa lelaki masuk masa orang tak ada kat rumah. Tu saya tengah bayar delivery guy. Salah ke? Kenapa tak pakai kad? Dah, online payment tak lepas. Jadi, I bayar pakai cash lah. Sorry sayang, nanti saya masukkan duit lagi. Anyway, tak ada apa-apa dalam gambar ni yang buktikan isteri saya bawa masuk lelaki dalam rumah. Sekarang Papa faham kan? Kenapa Dayan cakap dia ni tak habis-habis nak cari pasal dengan Khadijah. Benda yang tak ada nak ada-adakan. No. I nampak Khadijah bercakap lama dengan lelaki tu. Itu bukan transaksi beli makanan. Lina, apa yang you tak puas hati dengan Khadijah ni? Sampai tuduh dia macam-macam. I tak tuduh dia. Ni. You tengok betul-betul ni. They were arguing. I nampak sendiri daripada kereta I. You mengintip I? Oh, I just happen to see. Kenapa Mama benci sangat Dija? Darling tahu kan? I takkan tuduh tanpa bukti, darling. You kena percayakan I, darling. Lina, you dah melampau tau. Sekarang you minta maaf dengan diorang. Sekarang juga. I tahu apa yang I nampak. Cik Musa, nampaknya macam ada masalah dengan statement of account kita. Masalah apa ni, Alia? Banyak yang kurang ni, Cik Musa tengok. Saya salah kira agaknya. Pasal awak tak ada, kelam kabut saya buat benda ni semua. Cik Musa, ni bukan soal salah kira. Ni soal duit beribu yang tak tahu ke mana dah hilang. Ni. Okeylah tu. Nak makan dulu tak? Tunggu kakak dah. Okey. You think enough tak kita order gini? Boleh. Ja, Dayan. Sorry. Tak. Kakak, happy birthday! Hari jadi kakak ke hari ni? Kakak lupa ke?
Surprise! Thank you. Banyak sangat benda dalam kepala ni. Lupa birthday sendiri. Wow. Sekejap minta maaf. Bukalah Kak. This is your favourite kan? Ya. I ingat okay. Thank you lah. Nantilah Kakak buka kat rumah. Okay. Kak, minta maaf. Dayan betul-betul nak sambut hari istimewa kakak, but I have to go. Kenapa? Urgent sangat ke? Nanti saya explain. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf Bahagia adik kakak. Entahlah Kak. Dayan tu too good to be true. If it's too good to be true, probably isn't. Tapi prinsip tu tak jalan dengan Dayan. Dah banyak benda dia buat boleh buat dia marah, tapi dia tetap sabar. Kakak ni biar betul lupa birthday. Takkanlah Abang Im tu tak wish pun. You okay? Kau tengok ni. Kau install. Kan Ustaz Dayan cakap tak boleh install app. Bukan akulah. Kita cek siapa punya akaun ni. Takkan Yalah. Kita bilang Haji Musa. Ai, wanna dance? Of course, why not? I saw you dari jauh. You're beautiful. Thank you. Yes. Terima kasih, doktor. So, the targeted therapy looks positive. Ya? Yeah? Okey, kalau gitu, I takkan putus asa, doktor. So, I mengharapkan agar kanser sel tu semua akan mati. Thank you. Dija? Doktor, I have to go. Okay, thank you. Dija, Papa... Hello? Dayan's wife, yes. What? Yeah, okay. Thank you. Pa, Dayan kena tangkap polis. Pedih di hati, kebimbanganku terasa